Inna hamdanillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niat, lafaz niat. Okey, penjelasan yang mudah tentang niat. Berapa ramai di antara kita yang melakukan amalan dan ibadah tapi tidak diterima. Okey, ini semua kerana niat kita. Nanti saya akan berikan beberapa contoh tentang niat. Salah niat, niat baik tapi perbuatan salah dan sebagainya. Ada beberapa contoh. So, niat adalah sesuatu yang terletak di dalam hati kita. Bukan apa yang kita lafazkan seperti nawaitu atau usolli dan sebagainya. Tapi buku-buku agama seperti buku tentang belajar solat, ada yang mengajar tentang niat. Sebenarnya buku-buku panduan tentang solat termasuk niat mengerjakan solat ni semua adalah untuk budak kecil dan orang-orang mualaf yang baru hendak belajar dan baru nak tahu tentang niat, macam mana nak betulkan niat, macam mana cara dia niat, lafaz niat. Jadi untuk panduan orang yang tak tahu, yang baru nak belajar tentang Islam atau budak kecil yang tak tahu, dia buat kerana dia tak tahu tujuan dia, dia tak tahu niat dia. So, niat adalah tujuan apa yang kita hendak lakukan. So, kerana mereka belum faham cara solat seperti berapa rakaat, jadi bila mereka buat niat tu, diorang tahu berapa rakaat yang diorang nak buat, dan juga seperti waktu solat, like Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak dan Subuh. Sebelum saya teruskan, mari kita sama-sama fahami hadis berikut. Hadis yang pertama yang saya nak share dari Amirul Mukminin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapat apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrahnya kerana mencari dunia atau kerana wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya pada yang itu yang dituju. So, maksud hadis ni, apa yang kita ingin lakukan, ada kita berhijrah ataupun melakukan sesuatu, kita berjuang untuk sesuatu kerana Allah atau kerana wanita seperti isteri ataupun wanita, ataupun senang kata manusia. Kita berjuang untuk sesuatu seperti kita kerja keras. Kita tahu itu satu ibadah, tapi niat kita kadang-kadang kita terlupa. Kita bekerja keras kerana amanah tanggungjawab, dan ini juga perintah Allah untuk kita berusaha untuk mencari rezeki. Tapi apabila kita punya tujuan, kita ingat aku nak kerja, aku nak kena kasih anak bini aku makan, aku nak kena gembirakan orang lain ni semua. Jadi niat kita tu dah jadi untuk manusia, apa yang kita tujukan. Tapi kenapa ada orang yang masih melafazkan niat? Ada dua sebab. Pertama, mereka belum faham apa tu niat. Yang kedua, kerana mereka ada waswasa atau yang sering kita sebut waswas di dalam diri mereka. Waswas atau waswasa adalah bisikan dari syaitan atau dorongan hawa nafsu yang bertujuan mengganggu ketenangan hati. Waswas ni menanamkan keraguan dan merosak kekhusyukan di dalam ibadah, seperti ragu dengan jumlah solat, rakaat solat, merasa wuduk belum sempurna, kadang-kadang rasa ni terkeluar angin ke tidak. So, sebab tu bila kita lihat ada orang yang hendak solat, dia berdiri lama sebelum takbir. So, ada pula yang takbir cancel, seperti Allahu Akbar, Allah, seperti ragu-ragu. Ini kerana niat belum masuk betul. Seperti kita nak start kereta, kita turn kunci kereta tapi tak start, ataupun kita tekan start button tapi masih belum lagi start, seperti itu. Ada pula waktu takbir, waktu itulah dia sambungkan dengan niat, which is membuat solat tak sah. Seperti apabila dia takbir Allahu Akbar, tu dia buat niat sebelum tangan dia sampai sini. So, Allah. Ini yang membuat solat dia tidak sah. Di dalam mazhab Syafi'i, solat seseorang tidak sah jika niat tidak dilakukan bersamaan dari awal, daripada permulaan pengucapan takbiratul ilham, iaitu Allahu Akbar. Okey, niat tak boleh didahulukan atau diakhiri dengan takbir. Para ulama memberikan takrif solat sebagai berikut. Solat adalah ibadah yang mengandung
ucapan dan perbuatan khusus yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. So takbir dengan salam tu khusus, tak boleh ada perkataan yang lain termasuk apabila kita dah takbir. Okey, dalam hadis duduk kosong the jilid or the volume. Okey, dari Muawiyah bin Al-Hakam radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya solat ini tidak layak di dalamnya ada sesuatu perkataan manusia. Ia hanyalah tasbih, takbir dan bacaan Al-Quran. Jadi jelas dalam mazhab Imam Syafi'i juga, solat seseorang tu tidak sah jika niat tidak dilakukan bersamaan dari awal. Ada yang juga belum memberikan azan. Bilal dah berdiri nak azan, dia membaca surah An-Nas, lepas tu berselawat. Dan ada juga dia niat untuk azan sebelum memberikan azan tu. So yang pertama kita nak kena faham bahawa tidak ada contoh untuk berselawat atau membaca apa-apa surah sebelum memberi azan. Akan tetapi jika kita hendak melindungi diri kita dari was-was, maka dibolehkan. Tapi bukan apabila kita sudah berdiri hendak azan, waktu itu barulah kita hendak membaca surah An-Nas, kerana ini boleh menjadi satu perbuatan bid'ah. So kalau kita duduk sebelum kita nak azan, dan kita rasa kita nak hindarkan diri kita daripada was-was, kita boleh waktu duduk tu kita baca surah An-Nas dulu, baru kita diri terus azan. Tidak ada dah diri, dah standby, dah menghadap kiblat, dan kita berselawat, kita baca An-Nas dan sebagainya. Ada juga orang yang mengerjakan solat sebelum mengerjakan solat, dia baca surah-surah pendek seperti surah An-Nas, surah yang orang selalu menjadikan satu kebiasaan untuk membaca surah An-Nas sebelum mengerjakan solat. Ini menjadikan satu bid'ah, perbuatan yang tidak ada contoh. So bila kita rasa kita nak mengerjakan solat, kita nak hindarkan diri kita daripada rasa was-was atau keraguan, kita boleh baca surah An-Nas waktu kita berjalan menuju ke sajadah ataupun waktu kita duduk, waktu-waktu seperti itu. Dan tak perlu apabila kita dah berdiri baru kita hendak membaca surah An-Nas. Now, saya nak share tentang beberapa perkara penting tentang niat. Dengan beberapa contoh. Dari ini insya-Allah kita boleh lebih faham bagaimana niat kita boleh jadi salah atau tak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Apa sebenarnya niat? Bagaimana boleh pastikan niat kita ni betul? Bagaimana kita nak bagaimana kita tidak tersalah dengan niat? Contoh pertama yang saya boleh berikan adalah tentang sedekah, yang paling simple lah. Okey. Sedekah dengan sedekah tapi niat hendak dapat pujian. Kita dah tolong orang, kita kasih duit, lepas tu kita bilang orang lain bahawa tadi aku kasih dia duit. Kesian saya, aku tengok dia kesian, jadi aku kasihlah $20 ataupun $50. Okey, ini jika kita membantu kerana Allah dan mengharapkan pahala dari Allah, apa perlunya kita memberitahu orang? Tidak perlu. Kerana kita ada niat hendak orang tahu bahawa kita ni orang baik dan pemurah. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis, seseorang yang bersedekah dengan suatu sedekah dan dia menyembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza kallazi yunfiqu malahu ri'a'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famasaluhu kamasali safwanin alaihi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu walahu la yahdil qaumal kafirin. Dan artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya kerana riak kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.
So daripada penjelasan ini kita boleh lihat surah Al-Baqarah ayat 264 ini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi peringatan tentang pada orang-orang yang beriman. Orang yang bukan beriman tutup telinga, jangan dengar. Ni orang yang beriman aja. Okey, orang yang beriman. Orang yang tak beriman jangan dengar. Orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Maksudnya apabila kita memberi tolong, kita jangan sebut-sebut walaupun dengan orang lain, kerana kalau dia dapat tahu, dia jadi malu, dan bila dia jadi malu atau dia tak suka, kita dah menyakiti hati dia. Jadi apa gunanya kita menyebut-nyebut atau menyampaikan atau memberitahu orang tentang apa yang kita lakukan atau apa yang kita bantu atau sedekah padanya. Di dalam satu lagi hadis dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beramal tujuannya untuk didengar oleh manusia atau nak manusia tahu, maka Allah akan memperdengarkan padanya. Barang siapa beramal dengan tujuan supaya dilihat oleh manusia, maka Allah akan memperlihatkan padanya. Okey. Contoh yang kedua, tentang sedekah tapi hendak mengusir. Okey, ini pun kita lakukan tapi kadang-kadang kita tak sedar apa yang kita lakukan. I kasih satu contoh. Kita sedang duduk di kedai makan atau kedai kopi, tengah duduk, kita tengah berbual-bual. Suddenly ada satu orang datang, dia duduk, dia datang dan dia minta sedekah. Dia cakap, boleh kasih saya sikit duit ke tidak? Seperti itulah. Ataupun dia main muzik, dia main muzik dengan mengharapkan kita kasih dia duit. Okey, kita pun kasih bukan kerana kita nak membantu. Kita kasih ni kerana mengganggu. Kita tengah ada conversation dan kita kasih pasal kalau kita tak kasih, dia tak akan jalan dan akan bising. Jadi kita kasih dengan niat tu, biar kasih je lah, biar dia jalan. So niat yang ada di dalam hati kita itu bukan untuk bersedekah tapi mengusir. Jadi apa yang kita niatkan, itu yang kita dapat. Jadi sesialah pahala yang kita berikan duit tu pada orang tu dengan niat bukan sedekah. Kat sini I nak tekankan satu perkara tentang orang pemain muzik yang datang di meja kita untuk meminta duit. Okay, kat sini kita nak kena faham. Kita tahu muzik itu haram, main gitar itu haram, menyanyi itu haram. Apabila orang-orang seperti ini datang, kita memberi duit atau so-called sedekah, itu sama juga kita menggalakkan atau kita setuju dengan perbuatan mereka, perbuatan haram mereka dengan menyanyi, memain muzik. Okey, kita tahu muzik itu haram, tak ada argument, semua ulama kata haram, jadi haramlah. Apabila kita memberi duit, bermakna kita support perkara yang haram. Jadi apa yang kita berikan, instead of dapat pahala sedekah, kita dapat dosa kerana kita menggalakkan dan orang itu dia tahu apabila dia lakukan itu dia akan continue untuk main muzik kerana dia boleh dapat duit. So kat sini kita nak kena hati-hati. Okey, contoh yang ketiga yang niat baik dengan perbuatan haram. Okey, contoh kita nak merompak ataupun nak menipu orang untuk membantu orang lain. Okey, kita rasa niat kita baik. Kita nak rompak atau tipu orang, tapi kita nak tolong orang susah. Niat kita baik, tapi perkara itu haram. Itu juga sama seperti perbuatan haram yang ini contoh aku naik motor dan aku nampak satu perempuan dan aku punya niat nak tolong perempuan tu jalan kaki. So aku punya niat nak bawa dia untuk hantar dia ke rumah. Niat tu nampak baik tapi sebenarnya perbuatan tu haram kerana apabila kita naik motor dengan bukan mahram dan bersentuhan dan sebagainya, itu mendatangkan fitnah dan haram. So perbuatan itu walaupun niat kita baik tapi perbuatan itu adalah salah dan haram. Satu lagi contoh I nak kasih ni biar kita dapat lebih jelas. Contoh yang kita dah duduk nak makan ni, depan kita dah ada pinggan dah ada makanan semua dah tersedia. So bila kita makanan dah tersedia, baru kita nak niat makan. Macam kita bosan lah, aku ni nak makan ni sekarang. Okeylah aku niat aku nak makan. Ataupun diam, makanan dah datang baru kita ada niat, okeylah aku nak makan. Kalau kita nak makan daripada awal tu kita dah tahu kita nak makan. Bukan kita dah ambil nasi, kita dah letak pinggan baru kita tersadar aku nak makan. Boleh faham sampai sini? Dah depan mata kita dah tahu sebenarnya sebelum kita lakukan kita dah tahu apa niat kita, apa yang tujuan yang kita nak buat. Tapi apabila kita dah letak semua di depan mata kita baru kita kata okey aku nak makan. Tak masuk akal kan? Okey, ini sama juga. Sesudah kita berdiri nak takbir baru kita sedar aku nak solat. Sekarang solat apa? Maghrib Aku nak solat maghrib. 3 rakaat So, logik tak? Daripada awal kita nak ambil wuduk tu kita dah tahu aku nak solat maghrib.
Solat maghrib tak akan jadi 4 rakaat, tak akan jadi 2 rakaat, tak akan jadi 2 rakaat. So, aku dah tahu niat aku nak solat maghrib, aku definitely aku nak kena ambil wuduk kalau aku tak ada wuduk. Secondly, solat maghrib tu waktu tu dah tak boleh berubah lagi solat. Jadi kenapa aku nak kena niat lagi? Seperti aku tak yakin dengan apa yang aku buat, sehingga aku dah berdiri di atas sajadah baru aku tersedar, aku nak solat maghrib ni, 3 rakaat. Okay, so ini tak masuk akal. Okay. So sama juga apabila orang masbuk. Okay, kita solat sendiri terus ada orang tap nak jadi makmum. Bolehkah ada sebahagian ustaz yang mengatakan kita terus nak kena tukar niat kita, kita jadi imam? Actually tak perlu tukar, because automatically apa yang kita terfikir bila ada orang tap, kita tahu automatically kita dah jadi imam, kita teruskan. Tidak ada bertukar niat ataupun apa-apa, dah tak ada lagi. Seperti hadis yang tadi saya jelaskan, di dalam solat tidak ada perkataan manusia melainkan takbir, tahmid dan membaca surah-surah Al-Quran. So bolehkah setiap kali kita sebelum makan kita sujud syukur? Kita fikir kita setiap kali ada makanan kita sujud syukur dulu, kerana niat tu baik, niat tu nak mensyukuri nikmat ataupun rezeki yang Allah kasih. Dan I pula gunakan dalil, Rasulullah kata bila kita bersyukur, kita sujud syukur. So I gunakan dalil tu untuk apa yang I buat ni, perkara yang baru. Jadi perkara ni menjadi suatu perkara bid'ah. Setiap kali kita nak makan, kita sujud syukur dulu baru kita makan. Dan kita bilang keluarga kita, anak-anak kita, isteri kita, adik-beradik kita semua, suruh mereka sujud syukur dulu sebelum makan. So itu perbuatan yang baik, nampaknya baik, tapi salah, tak betul, tak ada contoh. Sama juga seperti maulid atau maulid. Bolehkah kita sambut maulid dan niat untuk menunjukkan rasa cinta kita pada Rasul, sedangkan tak ada contoh. So kat sini kita nak kena faham tentang niat. Kita pasti pernah dengar ada yang orang katakan dia ni mulut aja jahat tapi hati dia baik. Okay, di sini kita pula nak kena faham perkataan jahat yang tadi kita biasa dengar perkataan seperti itu. Mulut jahat kerana dia menegur kesalahan dengan niat untuk perbaiki diri, seperti kau ni tak berubah-ubah, sampai bila kau nak macam ni? Mungkin nada suaranya tinggi, muka dia tak ada senyum, tapi niat dia untuk perbaiki diri. So mulut jahat itu apakah seperti itu, atau mulut jahat kerana mencaci orang? Kat sini kita nak kena faham. So kita jangan gunakan alasan untuk menenangkan seseorang dengan mengatakan dia ni mulut dia jahat, hati baik. Because hati, apa yang keluar daripada mulut kebanyakan bermula daripada hati. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahawa niat itu letaknya di hati berdasarkan kesepakatan ulama. Jika seseorang berniat di hatinya tanpa ia melafazkannya dengan lisannya, maka niatnya sudah dianggap sah berdasarkan kesepakatan para ulama. Okay, daripada sini kita boleh lihat, hadis yang berikut akan membantu kita untuk memahami lebih jelas tentang niat, kerana kita boleh menipu orang dengan mengatakan niat kita, tapi kita tidak boleh menghindarkan atau menipu Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui. Because kadang-kadang kita kata niat aku ikhlas, niat aku baik, niat aku gini, aku tak ada niat gini, tapi kita tak boleh menipu Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui. Kita boleh berpura-pura tapi hanya pada manusia. Hadis yang berikut dan hadis yang terakhir I think. Hadis yang berikut daripada Al-Arba'in An-Nawawiyah, volume 37. Di dalam hadis ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata dia dapatkan hadis ni ataupun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang beliau riwayatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan kemudian menjelaskannya. Barang siapa berniat melakukan kebaikan lalu tidak mengerjakannya, maka Allah menulis itu di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Dan jika dia berniat mengerjakan kebaikan lalu mengerjakannya, maka Allah menulis itu di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 lipat, hingga berlipatan yang banyak. Jika dia berniat melakukan keburukan lalu tidak jadi mengerjakannya, maksudnya tak jadi kerjakannya, dia ada niat nak buat sesuatu yang buruk dan tak jadi nak mengerjakannya, maka Allah menulis itu di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna.
Dan jika dia berniat melakukan keburukan lalu dia mengerjakannya, maka Allah menuliskan itu sebagai satu keburukan. So kita boleh lihat apabila kita ada niat apa-apalah kita nak pergi contoh kita nak pergi Bugis, kita ada niat aku nak pergi Bugis because of what? Tujuannya aku nak beli barang, aku nak makan ataupun aku nak pergi ke Bussorah Street untuk apa? Aku niat nak jumpa teman aku, lepas tu nak pergi masjid Masjid Sultan kerana by the time dah asar. So itu semua tergantung niat kita. Apabila kita keluar rumah dah tergantung niat kita. Apakah kita dah keluar rumah dah sampai Bugis baru aku pergi Bugis pasal aku nak beli barang, pasal aku nak beli makan. Tak masuk akal. Kita dah keluar jauh-jauh dah sampai Bugis baru kita perasan, baru kita ada niat nak beli barang. So perjalanan kita tu kita tak ada niat pun nak beli barang, kita tak ada niat pun nak pergi Bugis, alih-alih pum kita sampai kat Bugis. So benda ni yang banyak orang salah faham tentang niat. Jadi so bila kita niat mempunyai niat yang baik dan benar-benar ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan dapat pahala walaupun kita tak dapat menyempurnakannya kerana uzur. Okey, kat sini because I think ada yang masih belum faham. Contoh I ada niat nak pergi umrah. I dah kumpul duit, dah kumpul bertahun-tahun, dah kumpul. Then I nak pergi ni, dah beli tiket pesawat, dah flight tiket, semua dah confirm. Suddenly hari yang I nak travel ni, hari ni juga qadarullah I accident, I tak dapat pergi. So I dapat pahala, insyaAllah pahala yang cukup full sebagaimana yang I niatkan daripada awal tu kerana uzur, bukan kerana alasan tak jadilah aku nak cancel because aku nak buat benda lain. Itu bukan uzur. Uzur sesuatu yang Allah larang, qadarullah di luar penguasaan kita sebagai manusia. Jadi jika kita salah niat dan niat kita buruk, maka itulah yang akan kita dapat berdasarkan apa yang kita niat. Jadi perbetulkan dan perbaiki niat kita dengan benar dan ikhlas, bukan lafaz niat di lidah seperti usalli ataupun apa lagi niat-niat lah, because I tak practice all this niat-niat. Okay, so kita perbaiki kita punya niat di dalam hati kita, tujuan kita, jangan kita salah niat kita dengan perbuatan, dengan memberi alasan-alasan dan dalil-dalil yang salah. Okay, until we meet in the next video, insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.